Syaz, tengok ni. Aku punya video dapat 2,000 like. Oh, wow. Video apa? Video aku buat trend dance yang orang tengah buat sekarang ni. Dance? Dance tu macam over lah, Eja. Kau tak takut kau orang pandang kau serum? Alah, kau ni Syaz, sekarang kan dah moden. Orang pun tak kisahlah benda-benda macam ni. Kau tu yang bodoh sangat. Macam katak bawah burung. Bukan kolot lah, Eja. Kadang-kadang kita nak buat apa benda yang orang buat, semua kita nak buat. Semua kita nak ikut sampai kita lupa nilai kita sendiri. Kita kan perempuan, kita ada nilai. Alah, Nina bukannya bagi aku duit pun. Kalau popularity, confirm aku dapat duit. Kalau aku popular, ramai dah yang nak kahwin dengan aku. Eja. Sekejap, aku nak cakap sikit dengan kau. Apa dia? Cak, kau pergi mana? Dah 3 hari aku tak datang kelas. Kau dah lah penyelaras. Ustazah Hilda tanya tau kau pergi mana. Kenapa tak datang? Aku sibuk lah Syaz. Kau tahu aku nak kena buat konten baru dengan Asfairi. Tengok ni. Miskin. Tapi Cak, pelajaran tu kan penting. Kalau kau tak datang, kau tak belajar, macam mana kau nak dapat ilmu? Kalau tak ada ilmu, macam mana masa depan kau? Aku tak perlulah sedia-sedia tu. Aku ni nak jadi famous, nak jadi kaya, nak jadi bebas buat benda aku suka. Apa benda ni? Apa benda ni? Tak nak. Apa kau kata? Bebas? Cak, kalau bebas tapi tak ada batas, bahaya tau untuk kau. Apa jadi kat kau nanti? Kalau kau kena apa-apa macam mana? Kau jangan sibuk urusan hidup aku, boleh tak? Hidup aku, hidup aku. Hidup kau, hidup kau. Pilihan aku, pilihan aku. Kau jangan sibuk urusan hidup aku, Eja, kenapa kau ni? Kau kenapa? Kenapa kau jadi macam ni? Aku dah lama cakap kau, aku risau tau. Eja, kenapa kau nangis? Ceritalah dengan aku. Kenapa? Kau okey tak? Aku ni kecam, Syaz. Semua orang kutuk aku. Semua orang kutuk video yang kita orang buat sama-sama. Aku dah padam. Tapi orang tetap ini. Biasalah dunia. Bila kau dah terjebak dalam dunia maya ni, benda macam tu tak dapat elak. Semua orang buat macam tu. Tapi Allah kan ada. Kita boleh berubah. Kita boleh ke arah yang lebih baik. Kau jangan risau. Aku malu, Syaz. Aku dah kecewakan mak aku. Aku dah kecewakan ayah aku. Aku dah kecewakan diri aku sendiri. Ica nak tahu tak, bila macam ni, bila ramai anak muda macam ni, masyarakat jadi tak tenteram.
Sebab adab dah tak ada, adab dah hilang, dah makin nipis. Hormat pun dah tak ada dah. Hormat dekat orang tua, hormat dekat masyarakat. Betul tu Syaz. Aku tengok kawan-kawan aku pun dah mula berubah. Ada yang ponting kelas, ada yang curi-curi keluar malam. Semua ni jadi bila nilai agama dah tak ada, dah makin lemah. Lepas tu, bila iman kita lemah, syaitan pun senang nak bisik kat kita, senang untuk hasut kita. Nanti yang diorang bisikkan tu pun keseronokan palsu, bukannya yang sebenar-benarnya. Dulu kita diajar bahawa ilmu, iman, akhlak tu tonggak utama hidup, tonggak manusia. Tapi sekarang ramai yang lagi sibuk cari perhatian daripada cari kebenaran. Semua orang nak keseronokan je. Tapi kalau pasal ibadah, kalau pasal kebenaran, semua dah tak nak dah. Aku ni antara diorang Syaz. Tapi aku tak nak teruskan. Aku nak berubah. Hai Syaz. Aiza, happynya kau aku tengok hari ni. Yelah, sebab aku dah delete semua akaun aku. Lepas tu aku dah jumpa kaunselor. Sebab lagipun aku nak fokus belajar. Macam tu lah hidup ni. Alhamdulillah. Dekat dunia ni tak ada orang yang sempurna pun ni Cah. Bila kita dah sedar, mesti kita akan gembira. Yang penting kita sedar sebelum kita terlambat. Betul tu Syaz. Populariti ni tak kekal pun. Tapi akhlak yang baik tu kekal sampai mati. Aku dah belajar sesuatu Syaz. Bila kita lupakan Allah, kita akan hilang arah sebenarnya. Tapi bila kita ingat akan Allah, hati kita yang akan jadi tenang. Betul. Lepas tu kalau akhlak kita terjaga, nanti masyarakat kita pun sejahtera. Betul? Jadi, bila kita ada bangsa yang berakhlak, Negara tu pelihara. Baik.